pantai bonga Sekarang tengok kamu Mak Saleh. Tengok sana. Mana? Saleh keping. Oh. Ya, handphone masak air kan macam. Oi. Oh, jap sini terus. Kejap. Ke mana sekarang kita? Sekarang kita di pantai di Pulau Mauritius. Di pulau mana? Ini Maui World. Maui World Sekarang kita Kampung Banjar. Oh ya ke? Sekarang kita berada di mana ni? Di Pulau Mauritius. Pulau Mauritius. Mana pulaunya? Mana pulaunya? Mana? Oh sekarang ni Mana? Sekarang kita burger. Mana kita burger? Sekarang ni orang tengah selidik kaji selidik yang batu haram ni. Batu yang tak tahu apa. Okey, ini Rahila Beggar, teacher Maui World. Ini Zubair, orang pegawai peribadi juga. Patah ni. Ini Dalila, seorang nyamuk keramu. Tak boleh hidup. Remaja yang sering kesihatan. Macam apa tu datang dia? Oh, yang tu je. Cantik. Oh no. Betul. Agak ni handphone ni ke dalam air. Membahayakan kesihatan. Baik kat tu. Lah, kan BT mana boleh handphone? Dilarang. Tunggu bantuan je. Jauh. Tunggu bantuan dalam lambat. Weh, jangan bunuh diri. Lek. Macam punya kita. Mencari harta karun. Beratan Masuk tak? Beratan. Apa ni kaki? Wow. Dia tak pasti. Paan tengah terkenang tunangnya yang jauh di seberang. Nampak ke? Okay, ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di pulau. Tak tahu pulau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin saksikan lebih hebat? Jom kita ke sana. Masuk. Terja. Hati sangat. Saudara, kita saksikan beberapa aksi yang tidak patut ditengok. Di mana tu? Tengoklah. Di mana tu? Anda yang melihat di sana. Tengok. Wah. Monkey Bay? Mereka sudah melakukan apa dah? Apa tu dia buat? Sesuatu yang tidak disangka. Let's go. Laju sangat.
Mana kau? Wait. Mana? Umpama tidak pernah berkepala. Dahsyat ni. Sekarang jam menunjukkan pukul 12. Pasti balik kita. Saudara, sekarang ini kita berada di sebuah pulau. Semua nyaman rasanya. Dengaran air laut, sepoi-sepoi angin yang luar biasa. Jika anda ingin mengobrol seperti kami, datanglah ke Pulau Pangkong. Jangan takut, semua ada di sini. Cuma anda perlukan bajet. Jangan sampai bajet kering. Kita orang pun nak kering. Bisa hari je lah. No problem. Jom kita saksikan apa yang berlaku di sana. Let's go. Hari ini kita akan terjang 2 orang. Tak tahu dia buat apa. Cik buat apa dia? Isha. Oh, dia apa tu? Tiup. Apa benda dia buat? Orang pakai mulut, dia tiup-tiup lah. Tengok sana. Apa layan ni? Dapat dah. Itulah keadaan di pulau ini. Sungguh menarik. Jadi, jangan lupa anda datang ke Pulau Pangkong.